Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi penerangan itu petani Merdeka Sejahtera PMS. Ni salah satu seorang sahabat saya. Ni kebun dia ni, itu Cik Yus. Salah satu seorang peserta kebun yang menjadi ahli PMS, mana petani Merdeka Sejahtera. Ni makna maksud sini dia Merdeka ni dia tak beli baju. Tak beli baju kimia, dia buat baju organik. Ni baju organik dia buat sendiri. Ni dalam tung. Tu dia buat baju organik. Jadi baju organik ni dia buat yang pertama dia panggil baju kompos. Dia sebenarnya baju kompos ni tidak payah, tapi banyak orang yang tidak tahu, jadi dia terpesona dengan iklan godaan daripada pabrikan supaya membeli baju kimia. Tapi dia ni saudara Cik Yus tu dia buat, dia jadi salah seorang daripada petani Merdeka Sejahtera ni. Dia buat baju kompos. Baju kompos ni nak buat dia ada 4 komponen saja ataupun 3 komponen saja. Yang pertama dia panggil sisa-sisa buangan daripada kebun. Ni salah satu sisa daun singkong, daun ubi kayu. Lepas tu dia letak dalam tung ni, bawah atas sikit dia letak tanah, satu lapisan tanah sisa-sisa macam ni lah. Dia angkat sikit, dia lebih kurang 1 inci. Lepas pada tu dia boleh pakai, dia panggil yang ketiga, dia panggil air cucian beras. Sebab air cucian beras ni dia banyak karbohidrat. Bila karbohidrat ni dia boleh proses, dia banyak mikroorganisma. Jadi nak bagi tambah mikroorganisma dalam air cucian beras tu, dia campur dengan belacan. Sebab belacan ni dia panggil satu daripada bahagian daripada asid amino ataupun organisma laut lah, untuk menghacur sisa-sisa itu daun kayu ataupun buah limbah. Jadi dia susun berlapis-lapis lah. Susun yang pertama dia panggil limbah pertanian, contoh daun ubi kayu, sampah sarak, daun kering apa. Yang kedua dia satu lapisan tanah 1 inci. Yang ketiga dia panggil itu pengurai. Pengurai ni dia pakai air beras dengan itu dia belacan. Dia susun berlapis-lapis sehingga penuh tung. Lepas tu setiap satu lapisan dia siram air beras campur belacan. Satu lapisan siram air beras campur belacan sehingga penuh tung. Ni dia sudah buat. Cuma konsep ni dia panggil kompos ni, dia akan menjadi bila tempoh dia matang dia 2 bulan. Bila 2 bulan jadi boleh aplikasi lah untuk tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, sayur-sayuran. Tengok ni dia, tu saudara Cik Yus baju hijau tu. Ni dia tanah apa dia? Ini ya tanah keladi. Keladi ni ya keladi organik lah. Dia tak pakai baja kimia. Ni keladi, pokok buah-buahan, pokok apa? Pokok ni Allah dia panggil pokok apa dia ni, saya tak ingat dah. Ni macam-macam lah dia tanam sana. Ya sebelah sana dia tanam itu dia panggil bunga kantan. Tu pokok singkong apa. Ni pokok naga. Ni pokok kelapa dia tanam. Okey, assalamualaikum.